Bapak Ibu. Kisah Umi Rabi'ah bawakan ke diri awak. Apa nak disasane tigo bukan manyasainya, bukan takut mati ya. Tapi pertama nak diaduan sabok inyo dapat bayangan. Orang dalam keadaan sakaratul maut Bapak Ibu, ditampakkan baginya tampiknya. Ditampakkan baginya pahala-pahala ibadah dan salamika. Dan pertama nan diaduan Bapak Ibu. Alah hanya mau talai. Aku ada pertanyaan terakhir ke? Lah, nan diaduan pertama pada Umi Rabi'ah bukan sakit malah pihanyau. Bukan sakit marang nyau. Tapi nan diaduan dia apa? Takana diinyo nampak bayang kenyo barang pahala sumbayang berjamaah. Menggunung banyak nak tetong banyak pahala sumbayang berjamaah. Madu lain. Aduh, kata Umi Rabi'ah, kok tahulah mosa banyak lu pahala ya. Nak kapanah ditinggal sembahyang jamaah ni. Kok tahulah buku banyak pahala ya. Abu pajauh sampai tinggal dari musajid. Padahal ummah Bapak Ibu, dari musajid Nabawi itu ke rumah Umi Rabi'ah lebih kurang 3 jam berjalan. Itu kurang jauhnya dah. Kok tahulah bu pahala berjalan dari rumah ke musajid Nabawi mengajar sembahyang berjamaah, ambu pajauh sampai tinggal. Bantu itu mau kadang pahala sembahyang berjamaah ni, malangkah kaki kanan mendatangkan rahmat, malangkah kaki kiri pencabut dosa. Saat itu pulang bantu itu pai, bantu itu pulang bantu itu pai. Barang itu. Iya Pak Ibu. Iya Pak. Iya lah Pak ya. Iya nak ke? Yang maduknya ke belakang lah ustaz di buku duduk Bantu itu gadang pahala sumbayang berjamaah. Awak nak niku nan kawak kaja awak. Usahawan awak basumbayang berjamaah. Sabuk Rabi'ah Adawiyah adalah orang yang ditampakkan pahalanya gadang pahala sumbayang berjamaah lah nampak adanya. Malahan apa kecilnya yogi yang mau salam baru. Lah sembayangnya mahu giyu baru manyasa je baru. Apa dah disasane? Kok tahu sebanyak itu ditambah jauh tempat 3. Awak ikut nak awak pailok orang. Ya baik. Ya, jejak nak terang Datanglah ke surau sembahyang jamaah awak. Kini awak berada di tahun baru Hijriah awak. Lah batukar hari, batukar minggu, batukar bulan, batukar tahun. Dan kini bagi awak harus batukar puluh cara awak lain. Tingkatkan amal ibadah awak. Kumpul lagi awak nak senior-senior apa-apa ibu-ibu. Usahawan ke surau awak sembahyang. Wah mak manung rumah tadi dah. Apa salah ke surau awak bawiri awak tarui, bamaului awak lai, serak merat awak lai, bakurban bakikah lai, tiba di sumbayang tak je tak pelok. Rugi kita. Ya. Bau badan ke surau mangaka tipi je pada. Sekali 5 balik harinya usahawan dia awak minimal sumbayang isya dapat awak zuhur ju asar samu-samu teh tapai ini awaknya dapat dah ba mangecen samu tarasu ni awaknya dah. Tapi kalau tiba di hari malam maghrib isya samu-samu kita kayai iko nanti menjadi saksi di awak Bapak Ibu. Surau awak menjadi saksi daripada Allah. Ya oleh ke suraunya lai sembahyang jemaahnya lai jo lapiak bagainya disaksi ke awak.
Ndak adu dan ndak jadi saksi dalam kehidupan awak dah. Apa lagi meramikan rumahnya Allah. Ya baik ba? Ya ba? Baik sok rami-rami awak ke surau. Kau macam ni kau sana ngati awak. Kau tiba lah imam kau barang nak imam apa datuk ke radang nanti ke. Aku candu awak datang. Alhamdulillah. Nan kedua nan diadu anek dek Rabi'ah. Apa? Ketika nyoba jalan di pagi hari. Hari dingin baik ba? Basoboklah jurang dan sadang manggigil mata. Manggigil. Marang kuih mereka batang kurma macam tu nak. Indah babaju dah. Rabi'ah lu bajaket, babaju kawin. Macam tu dia awak. Dibuka jaket dipinjam ni jaket kau orang kau. Ditampakkan puluh pahala itu nen. Sagadang puluh pahala menggunung pahala Maka madu oleh balik. Aduh, kau tahulah mu barang radang bapa lu meminjamkan marang awak kepada orang. Jangan jaket jo baju-baju nak pakai masalah kau orang. Bantu itu deh. Madu kau tahulah hanya. Nan ketiga nak dia dua ni apa? Panah inyo makan, makan. Roti je. Susu sagale. Roti je air susu sagale. Untuk inyo surang tak cukup bagi dah. Tibalah orang minta sedekah. Assalamualaikum Umi Rabi'ah. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ambo lu makan lah sekian hari nak makan, nak minum. Tak air susu sagale, roti je. Apa nak keciknya? Dibagi dua air susu, dibagi dua roti dia cik. Badulah kita makan. Ketika inyo diajarnya, di akhir hayatnya ditampakkan pahala itu nan. Aku nan diadu ni ketiga. Aduh, kok tahulah mu. Barang radang pahala babagi dalam keadaan susah. Jangan roti nan cik, separuh. Nan sadu yang buat yang kau orang. Abang tu itu arok di pahala. Tapi deklah dibagi bakal dari kota tiga macam wonan diadu ni dek Umi Rabi'ah wah. Lah baragi merasa kurang, alah babuik merasa kurang. Contoh dia awak. Ya baik bu. Kau dalam pakaro hidup negeri pakai, mati negeri tompang, dia awak kaji awak kemari baik. Cara perjalanan kehidupan awak kau lebih baik dia awak. Yang sampai di islah dia awak gini ponten anam yang tiuk tahun dia awak. Sumbayang lai pi cando dulu, biangnya kadang lai kadang indah, kadang lai kadang indah. Kasurau lai ceritu pula kadang lai kadang indah, kadang lai kadang indah. Bante. Dah rapik dah. Pinggang kasut betul. Latih. You nak buat siko tu kalau siko orang muamu kasut kau contoh laki-laki tua muda padusi gadang kacik sado nanti bo datang sado Iya bang. Iunya dah. Itu lo lasu dia wak. Sado nanti bo datang sado lah ne. Nagi dia wak kalau siko. Ambo di teleponnya patah mak di mama mau coba dah amuh mau punya bo. Orang ni tapi hero juga. Apa je Alhamdulillah. Kalau lah ceniku kita mengajar dunia, ceniku kajar akhirat selesai medi gitu nya Pak. Selesai di kita. Sebab pada dia wak. Ada sebuah kisah yang lain. Kalau kita nak membiasakan diri awak pak mampelok kanan baik, sabuk satiu aja nak karatang kepada awak, menurut kebiasaan kehidupan awak. Tak biasa kita mengaji mati awak besok. Tak biasa kita kasurau, niat kasurau mati awak besok. Tak biasa kita judi mati awak besok. Nyup akhir hayat awak menurut keadaan awak.